kembali di Nadia Arena dengan perkembangan hari ketiga Camp Elite National Junior Development Program MGA yang memilih untuk tidak tumpukan kepada golf. Sebaliknya, semua pemain elite diberi peluang untuk pulih kepenatan latihan mereka dengan bersantai di Pulau Manukan, Kota Kinabalu, Sabah. Memang syok lah. Kita boleh pergi pulau sini, boleh bermain-main, mandi pulau. Tapi saya tak pergi lah. Saya tak ada baju. Tapi orang nak kejar. Tapi memang syok lah, boleh bermain-main apa semua. Ada tempat duduk, boleh lepak-lepak semua. Yeah. Seronok lah sebab time camp tu penat gila sebab kena training, lepas tu malam classroom, lepas tu training, short game pun semua, penat ke lah. Lepas tu hari ni macam dapat berdadah dengan kawan-kawan, having fun, seronok lah. Sebab penat training, lepas tu main jauh sampai Sabah, takkanlah sampai macam ni je. So kenalah ada aktiviti yang seronok macam ni. Lepas tu saya nak naik banana boat, lepas tu tadi snorkeling, seronok lah. Really stress sebab dah 2-3 hari saya sparring dengan player Sabah. Lepas tu sebelum tu pun dah main tournament dekat Sabah Golf Club. Itu pun dah 4 hari saya main. Jadi agak penat. Dan hari ni hari yang paling best hari saya sebab saya dapat main dengan kawan-kawan, bukan selalu dapat macam ni. So semua ni fun lah.